tipu menipu atau najash. Dalam bahasa Arab dia sebut wala tanajashu, la tahasadu wala tanajashu. Dalam terjemahan kita kata jangan saling tipu menipu. Perkataan tipu menipu tu terlalu umum. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami maka dia bukan tergolong daripada kalangan kita. Tapi dalam hadis dia tipu menipu yang lebih spesifik, iaitu najash. Tinggal lagi dalam bahasa Melayu tak ada perkataan najash itu. Najash ialah perbuatan menaikkan harga barangan yang dilelong. Sejenis tipu helah, sejenis scam. Perbuatan menaikkan harga barangan yang dilelong tanpa keinginan untuk membelinya. Dari dulu sampai ke hari ini ada jenis jualan lelong. Macam mana proses jualan lelong itu berlaku? Dengan orang yang melelong satu barangan jualan itu, dia akan mengadakan jualan lelong dengan orang yang berminat. Maka dia akan mula dengan sebut harga. Maka siapa yang berminat akan mengangkat tangan dan sebut harga yang dia tawarkan. Biasanya yang lebih lah. Contohnya dimulakan 100. Ada yang siapa yang nak bayar lebih? Mungkin ada yang angkat tangan, saya 200. Mungkin ada yang lain, saya 300. Maka masing-masing bersaing untuk beli barang itu dengan harga yang lebih tinggi. Najash ialah apabila salah seorang daripada yang hadir berkomplot dengan penjual untuk dia angkat tangan menawarkan harga yang lebih tinggi supaya menimbulkan persepsi kepada orang yang nak beli yang lain bahawa barangan itu ada banyak permintaan. Siapa yang nak beli? Dia naik 1,000. Orang yang lain akan terasa apa? Barang ni ada demand, rugi tak beli. Dia pun 1,100. Kawan tu 1,500. Padahal orang yang memberi tawaran harga yang lebih tinggi tadi tu tidak berminat pun nak beli. Bahkan dia berkomplot, bermuslihat dengan penjual dengan tujuan untuk mengelabui proses lelong yang sedang berlaku supaya mereka menaikkan lagi harga tawaran mereka atau bidaan mereka. Jadi ini satu jenis penipuan yang jelas dan hukumnya haram.